Okey geng, hari ni Pak Ren nak cerita sikit, kita nak review sikit pasal Kindred punya bypass ni kan. Okey, sebelum ni kalau tengok dia datang sekali dengan adapter macam ni lah kan. Senang, tujuan dia lebih senang, kita nak buka keluar masuk lah bila kita nak top up minyak hitam ke, nak check minyak hitam kan. Tapi Pak Ren suggest korang jangan pakai adapter ni tau. Sebab bila Pak Ren pakai yang ni kan, ada masa-masa tu dia akan tembak minyak. Kau nampak dia kadang-kadang meleleh je kan. Jadi agak merisaukan lah bila korang ride jauh-jauh, takut banyak minyak hitam yang keluar kan. Tapi kalau korang buat cara macam ni, insyaAllah lah memang tak ada meleleh langsung lah. Macam Pak Ren akan letak susun atur dia macam mana, kita akan masuk ke sini lah. Terpulang pada korang, guna kreativiti masing-masing. Cuma tak digalakkan hujung hose tu korang menghala ke atas kan. Takut apa-apa masuk ikut atas, nanti dia terus je masuk dalam ni. Tapi melainkan kalau korang pakai macam ni. Jadi untuk yang hose ni, Pak Ren letak atas, tapi Pak Ren dah pakai ni lah, air filter ni. Tujuan bypass tu kita lebih kepada nak mengeluarkan haba panas je lah kan. Kalau bila kita pakai filter macam ni, insyaAllah selamat. Kalau kena air ke, habuk ke, pasir ke, risiko nak masuk ke dalam ke minyak hitam kita tu agak rendah lah. Jadi kepada korang yang rasa nak dapatkan hose bypass ni dan juga air filter ni, boleh klik dekat link di bawah. Alright.